Alhamdulillah dapat juga kurangkan dia beban untuk beli barang lain lah. Alhamdulillah. Kenapa? Man, minyak satu bar man. Kau tak isi minyak tadi. Amin lupa. Okey. Berkenaan dengan minyak cakap pasal minyak petrol ni, Aiman ada berita baik pasal minyak kan? Ya. Jom cari stesen minyak terdekat dulu. Jom. Sabar, aku nak tongkat dulu ni. Cepat dah. Hai budak ini. Kau tak bersabar ke? Cepat dia aku nak ajar kau ni. Okey. Apa dia? Ni kau tahu nak guna Budi okay. Kau tahu macam mana nak guna Budi Madani 95 ni? Macam mana? Ni sini saya nak ajar guna Budi Madani 95. Okey, keluarkan IC dengan debit card. Okey, mantap. Okey, mula-mula macam ni. Scan preset jumlah ni. Okey. Nak isi berapa ringgit ni? 3 lah man. 3 okey. Tekan 3. Tu ni. Tekan. Okay, mantap Baimno, dah berjaya. Mudah macam tu je. Ya, senang kan? Maknanya aku layak lah dapat Budi Madani 95. Betul. Oh, mudah sangat cara dia je. Ya. Senang kan? Tak sangka lah. Dapat juga kurangkan pembelanjaan ni. Kita ni anggota rela dapat juga Budi Madani 95 ni. Alhamdulillah dapat juga kurangkan dia beban untuk beli barang lain lah. Alhamdulillah. Dah penuh dah. Kalau Baimno nak bayar guna cash, kita kena ada 2 ni je. Yes. 2 ni. IC dan cash. Okey, jom. RM3 bang. Okey, terima kasih bang. Okey, dah jom. Senang kan? Alright, jom. Come on.